hujan. Sebalik yang mana hujan? Feri tu. Mana? Ni. Kalau kita naik feri ke Itu ada dekat dengan Alam. Ataupun dekat dengan Kedah. Kereta datang. tu. Dia cas sekali. Depan nampak? Nampak bongbong. Direktur suruh dari depan. Baru betul. Ramen. Besarnya iga. Hujan. Sekarang ni kita orang ada dekat Lang. Tu. Lang pula. Langkawi. 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 Hai. Dalam aku simpan benar tak terluar. Dalam diam aku lari dari semua. Bukan pengecut cuma datang lalu jenuh. Nak terangkan pun takkan orang faham sungguh. Aku senyum tapi dalam hati runtuh. Bila sorang-sorang baru rasa betul rapuh. Hilang arah pura-pura steady. Dalam gelap aku cari. Ambil ni satu. Tu satu. Kan ambil dua lah. Ambil dulu. Kalau dua. Dua ada lampu kan. Nak satu macam tu ke? Tu pun cantik tak? Macam tu dia tulis Langkawi. Ni boleh. Saya yang ambil dia tulis Langkawi. Cantik. Try. Tapi dia macam okey cantik. Boleh. Cuba. Cantik tu apa tu? Wah. Apalah ada warna-warni lah tadi. Kena undur. Apa? Apa? Kena undur. Ya. Sawah padi. Strawberry ke tak ada? Tak ada strawberry. Dalam Strawberry kat aku. strawberry tu kat Cameron Island. Ni kita dekat Langkawi. Tu balon tadi tu nampak? Barulah betul. Mahkamah Suri. Oh, pusapa hitam lah. Tu baju. Wah. Kat sini RM12 lah baju yang kita beli tu. Apa? Salah masuk. Dah habis dah. Dia punya beli tu je. Salah masuk. Batan, dia ada dia punya baju juga. Masuk. Nanti pusing kan, nanti dia keluar kat bawah tu. Ini meriam. Terima kasih.
Okey, jom masuk. Am dia makan. Siapa menang? Semua menang. Tak cukup pun. Ya Allah. Dia kata, ho. Dah habis dah. Dalam lagi kot. Okey, jalan. Jangan lari, jatuh. Jangan lari lah, nanti jatuh. Jatuh. Dia rambut kita datang. Oh. Tu. Baju putih. Dia rambut kita datang. Fatih. Ni. Nah, Fatih. Kau masuk satu, Fatih masuk satu. Ni Fatih. Fatih ni. No. Atas ni. Macuri. Lipat dulu. Macuri. Fatih kena lipat dulu bagi masuk. Macam ni nak masuk. Tak nak ni tu, tak nak tambah. Sama suku. Ni je. Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa nak ya? Oh. Ya, Terpijak. Aduh, Abah terpijak. Kenapa merah? Kenapa hidung dia tu? Hati kenapa hidung? Kenalah dengan nama warung tu. Warung Makcik Kia. Ibu nak main congkak. Besar betul masuk congkak. Nah, ibu main congkak. Okey. Nampak? Bila nyanyi je dia gerak sendiri, nampak? Nampak? Pohon beringin. Bunga tak ada. Tolak. Tolak tu, tolak. Tolak. Cepat. Fatih. Cepat. Baca. Laju je kat turun. Nak buat lama situ. Ya. Hai. Nak buat lama situ. Macam mana? Mana boleh? Aduh, tak larat lah. Nak nampak boleh ke? Abang tengah pegang rekod ni, nampak? Tak simpan dah ikut. Hati ni. Krepek. Macam krepek. Oh, janganlah. Dalamnya. Telaga dia. Dia betul. Bayar RM1 dah boleh bawa air ni. Bawa balik. Betul. Masuk ke situ. Betul. Botol tak ada. Dek. Nampak dalam. Tak nak naik Adik naik seorang.
Okay. Selamat datang ke Dream Forest. Saya Tiket Tiara masuk. Jacqueline. Oh ya. Perjalanan anda akan bermula seperti ini. Kisah-kisah dari legenda Langkawi yang akan diceritakan lewat cahaya saya mengajak anda sedang berada dalam kawasan ini. Jangan disentuh mana-mana lampu. Oh ni. Kalau nak. Kata jangan sentuh mana-mana lampu. Hello and welcome to the Dream Forest. I'm Tiara Jacqueline. My team and I have created this experience as a journey through an ancient and folklore. Dia kata nak tengok-tengok ke? Light, sound, projection. In a few minutes, you'll be... Selamat datang ke Dream Forest. Saya Tiara Jacqueline. Okey dah. Perjalanan anda akan bermula seperti projection mapping yang imersif. Dia tak jumpa tau masing-masing. Nasib. Janganlah cik. Risau. Mak kena pegang ibu je. Takut nanti tak jumpa. Dan sentiasa jaga adab dan Wah. Duduk dulu, duduk. A story like the forest begins with a single seed and takes root in our imagination. Oh, mighty Kidambai, guardian of the Dream Forest. Tell us the story of Tasik Dayang Bunting again. Tak nak bangun. Because Mambang's Dia bangun was pagi. from a very kingdom, a world was invisible upon his eyelids. That can't happen easy. Mambang Sari and Mat fought a long battle. Let's see. Wah. Alah di. Alah kata ibu belum rumah kena kacau. Tengok warga sakit. Pintu dia tutup balik. Dia kata nanti pintu ni tutup balik, tak boleh masuk. Dia kata. Wah, enter sang Gedembai. Oh ni Gelembai mak. Sang Gelembai. Sang Kelembai Kingdom. Apa ni? Sang Kelembai. You are now in the field Where the mesmerizing voice. dia bergerak sendiri ya. Pokok-pokok ni dia macam melambai-lambai. Its space is invisible to the eyes of mortals. Oh dah tutup dah pintu. Okey. Mak, tutup pintu mak. Dia tengok je kita dah masuk, dia tutup. Ada TV tu. Tasik Dayang Bunting. Malah gelap. Ni tasik orang penting. Ni nah pakai ni. Orang tu tak bagi pasal lampu tu. Tu. Macam mana orang tak nampak? Awak tu boleh ikut dengan mak dekat kan. Ada lampu. Nampak tak lampu tu? Ke nak terangkan lagi sikit? Boleh cat. Tapi mak tu luar bawah.
Kan suluh ke sana takut ni pula. Lalu dekat bunga tu dia suruh. Ni bunga bakar wali yang mak lalu ni. Ibu lagi dia. Oh, cerita. Datang buruk orang. Oh, kenapa tak ada? Following Dian's instructions, he placed a hairbrush mirror upon the rocks, hoping to lure one of the mermaids. Wah, hati. Wah, cantiknya. Wah. Wah. Oh, cantik. Mind your style. Akar dia warna-warni. Mambang Sari and Mat Tija. Dia yang boleh bagi tahu. Iko mana, sini ke situ? Dia yang bagi tahu staff. Dia dengar kalau Patah balik situ kot. ada orang kot. Dia tolak keluar. Kena naik bukit. Orang tadi naik bukit. Ni turun. Wah, tu atas tu. Tengok atas. Atas tengok atas. Wah. Tengok atas. Atas. Ada lampu-lampu kat atas kan? Cantik kan? Wah. Cantik kan lampu kan atas? Wah. Cantiknya lampu-lampu tu warna-warni. Your adventure through Green Forest will continue. You've arrived at the midpoint of our journey, a perfect home uprooting the magic dust. You look at the
Hari ni warga-warga veteran penat. Orang ai bawa. Seharian fenomena alam di Langkawi. Stole the princess away. Merlin Mahawangsa pursued Garunda to a nearby island. There he met. The prince was united with the princess. This island was inhabited by giants who were skilled in martial arts. Hendak berperang. Bukan urusan kamu, Mak Sawah. Ini antara aku dan Mak Cincang. Okey, ni lah. Ni lampu. Okey. Naik motor. Kalau nak balik naik motor. Balik naik motor. Oh, kat sini. Kalau kat sini rawan ni. Ya, dekat je rumah dekat sini. Oh, ya ke? Okey, kerja baik-baik. Dah ke mana pula ni? Nak balik. Nak menghala keluar. Ha, tu yang tempat tadi kita gambar ramai-ramai tu. Gambar yang ni. With the myths and legends of Ada gambar dekat ni. We're sad to see you leave. Ha. Hope you will carry with you 3. Okey. No. Ambil gambar. Okey. Mama. Okey. Okey. Okey, jom last. Habis. Eh. Kita keluar. Ni habis lah ya? Ha. Habis. Baik, kursi roda. Tak boleh. Tak boleh jalan kaki krem. Alik turun telah. Dia sukalah tengok. Lampu-lampu. Dia sukalah tengok Mira. Wah, ni. Yang ni. Mak cermin Yang ke ni awak? Ya, dia sangat suka tengok Mira. Awak buat cermin ke? Jom. Kap. Okay, 1, 2, 3. Okey, dah. Wah, no ada 2. Oh. Sayang. Wah, ada sepak tu. No. Mama no, sini. No. Nanti topi tu ada lampu. Ada harga. Ikut. Ni lah. Macam ni. Orang kata keliling tu. Ni galang gelap dia ni kot. Tu jam. Tapi jangan usik-usik. Jangan tekan-tekan. Ni jam je. Tapi jangan usik-usik. Mana? Ya. Tengok. Nak jadi mak dah beli dah. Banyak ni. Tengok. Yang ni Dia ada kira air, yang ni ada ni. Yang ni 40, yang ni 70. Kalau ambil 2, 80. Dia bagi dengan sokong. boleh? Boleh? Dua sekali ya. Ha. Boleh saya minta kad yang waktu ambil gambar tadi tak? Yang ni ke? Nanti payment di lampu sebelah sana. Okey. Mak ada bawa ni. Minyak angin. Nanti malam nanti datang. Urut ke. Okey. Wah. Selamat datang ke Dream Forest. Saya Tiara Jacqueline.
tak tahu. Rasa saya tak prefer. Jom. Kono. Tuk 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 tuk. Okey. Dia makan apa? Wah. To you, happy birthday to you, happy birthday to Nenek, happy birthday to you. Wah, wah. Kalau tak nak beli tudung, beli terukung. Beli terukung. Beli makanan je lah. Pizza Hut ke. Sedekah je Jumaat. Makanan dapat pahala. Hantar dekat masjid. Kau kalah di Jumaat. Jom. Perjalanan pulang ke Selangor. Nak beli coklat tak? Berat. Tak apa. Ni lah tempat dia. Ni tempat dia. Tu, keren. Nampak? Dah tengok dah. Dah. Ikan berai. Okey. Di rumah terbakar. Tutup pintu. Beras terbakar. Ada yang memang jalan beras terbakar balik. Jangan ada 20 jam lepas. Bye-bye. Dia bangun tidur ke? Jalan situ, di sana. Itu dah betul kita dekat itu. Kan nenek kat sana. Tak ada lah. Tak ada. Ah? Simpan terus. Tu yang tu. Wah. Nat. Bye-bye, no. Wow. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.
Abang ni. Apa tu? Yang merah tu. Wah. Merah tu apa? Merah tu lampu. Dia kata nak air. Oh, mai buka macam tu. Oh. Okey. Terus pakai. Pakai 2 lapis. Jom. Dia buka-buka lubang tu, tu nampak awan gerak. Dia pun nak try pergi tak? Dia ada katungan. Tembus ke bawah. Untuk makluman apa-apa, kita sekarang berada di paras 15,000 kaki dengan kelajuan purata 4 km per jam. Situasi di sepanjang perjalanan dilaporkan sikit merawat. Apa nak record hati? Tekan sikit, tinggi sikit. Ya. Macam tu, okey. Tekan sikit. Macam tu. Jangan tutup, nanti tak nampak apa nak record tu. Apa tu? Awan je. Awan je. Sama-sama dengan tinggi ke? Tak. Awan tak nampak. Wih, besar lah awan tu. Wih, oh. Lah dia bulat je. Awan tu dia macam bulat je. Tengok. Tengok orang. Jangan tutup buka nanti tu marah. Wih, sama je lalu. Jauh je lalu. Jauh kan? Kita dekat kapal depan. Jombi ke tu? Mana? Bukan, ini zombie. Oh. Ni Kita punya yang warna ni kan? Dia naik oren. Kolam lah. Ayo kolam. Okay, ready mak. Bye. Saya main kok orang sebab 20 kita orang tak balik. Alhamdulillah, selamat sampai. Okey dah. Okey teruk. Apa sana pula? Okey. Nanti kalau Opa dah pi baru kita gerak, okey? Taruh kat sana kat ibu sana jauh lagi. Okey, dah. Okey, biar. Habis dah. Kali ada polis tu, nampak polis tu. Tu apa ni polis? Siap.
Baik. Okay dah, taruh kat tu. Kau lasar masuk. Sebab kau nak kena betulkan balik kod ni. Katanya ibu kata kan, sayang kena belakang. Tu. Mak kat depan.